Bos, kalau pura-pura blur lah, pura-pura blur, tak isi e-filing boleh lepas ke? Pura-pura blur. Macam pura-pura macam tak tahu lah. Tapi kau punya market kau US, cerita lain. Oh, Itu pendapatan daripada dalam negara kita. jadi Faham tak? Tetapi menyebabkan fizikal kita kena keluar negara untuk bekerja. Kalau nak declare pun tak ada masalah. tak ada masalah kan? Tapi tak bayar cukai. Kau tak nak declare pun tak apa. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Tapi kau kena declare dekat negara yang kau bekerja tu. Tengoklah negara apa. Contoh kalau kau kerja dekat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, korang sekarang berada di dalam podcast paling lepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, sini bos. Bos, kalau pura-pura blur lah, pura-pura blur, tak isi e-filing boleh lepas ke? Pura-pura blur. Macam pura-pura macam tak tahu lah. Rasanya dia pura-pura tak buat lah e-filing ni. Rasanya LHDN tak buat. Kena tahulah kan. Tak boleh pura-pura tak pura-pura. Kau kena belajar lah benda tu kan. Contoh macam solat. Mana boleh pura-pura solat. Alright. Kan. Kita kena belajar lah ilmu solat. Nak solat macam mana, baca apa dulu. Takkanlah kita solat terhukuk kan. Lepas tu terus tahiyat akhir. Sebab apa? Pura-pura. Tak boleh lah macam tu. Semua benda kita nak buat, kita kena ni. Macam saya tengah driving. Takkan pura-pura nak driving. Kena ada lesen lah. Kan. Kena ada road tax semua. Kena pakai seat belt. Kena bagi signal. Dia tak bagi signal. Alright. Okay, tag kawan korang yang suka blur tu yang blur tu tag Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.